Selamat datang semua. Hari ini kita akan kupas satu legenda yang paling ikonik, paling digeruni di Asia Tenggara. Pontianak. Kisah yang dah menakutkan kita dari kecil sampai ke besar. Tapi betul ke ia cuma cerita hantu semata-mata? Cuba bayangkan sekejap. Anda tengah jalan sorang-sorang waktu malam. Tiba-tiba, anda terhidup bau wangi bunga kemboja. Kuat sangat baunya. Terus udara rasa sejuk semacam dan bulu roma anda, dah mula tegak. Bagi kebanyakan orang kat rantau ni, tanda-tanda macam tu cuma ada satu maksud je. Ia petanda kedatangan dia. Persoalannya, dari mana datangnya legenda yang begitu kuat, yang begitu mengakar dalam budaya kita ni? Okey, jom kita mulakan dengan satu fakta yang mungkin anda tak sangka. Kisah Pontianak ni bukan sekadar cerita seram tau. Ia sebenarnya kisah asal-usul sebuah bandar yang betul-betul wujud. Okey, mari kita patah balik ke akhir kurun ke-18. Ada seorang saudagar bernama Sharif Abdul Rahman Al-Qadri. Dia nak buka satu penempatan baru. Menurut catatan lama, rombongan dia ni asyik diganggu oleh hantu dekat kawasan tu. Jadi apa dibuat? Untuk halau semangat jahat ni, dia tembak meriam. Dan dekat mana peluru meriam tu jatuh, kat situlah dia bina penempatan dia. Dan dia namakan tempat tu Pontianak. Ya, sempena hantu yang dihalau tu. Jadi, dari mana sebenarnya datangnya nama Pontianak ni? Teori utama, macam yang kita cakap tadi, memang terus dari hantu yang Sharif jumpa tu. Tapi, ada juga teori lain. Ada yang kata ia mungkin datang dari gabungan perkataan pohon-pohon tinggi sebab kawasan tu memang banyak pokok tinggi. Ada juga teori yang kaitkan dengan pintu anak, yang mungkin ada kaitan dengan asal-usul legenda hantu tu sendiri. Menarik kan? Okey, nama dah tahu. Sekarang, jom kita bedah siasat sikit makhluk ni. Macam mana sebenarnya rupa Pontianak ni mengikut cerita orang-orang dulu? Gambaran klasik dia ni, rasanya semua orang dah boleh bayangkan. Seorang wanita yang sangat cantik, rambut panjang hitam mengurai, pakai baju putih labuh. Kemunculan dia tu pula, selalunya ada bau wangi bunga kemboja yang kuat dan sering dikaitkan dengan malam bulan mengambang. Inilah imej yang dah sebati dalam kepala kita. Nah, ini bahagian yang paling menarik dan yang selalu orang keliru. Dalam tradisi Melayu, ciri paling utama Pontianak ialah lubang di belakang tengkuk dia. Tapi kalau dalam tradisi Sunda, kuntilanak, nama lain untuk Pontianak, biasanya tak ada lubang tu. Ciri lubang tu sebenarnya milik hantu lain yang dipanggil Sundel Bolong. Ini satu perincian kecil tapi sangat penting yang membezakan versi-versi cerita ni. Jadi, ini membawa kita kepada soalan yang lebih praktikal. Katalah, na'udzubillah, anda terserempak dengan dia. Macam mana nak hentikan dia? Nasib baik, cerita rakyat ada bagi beberapa jawapan. Ikut petua orang lama, barisan pertahanan pertama ialah benda-benda tajam. Sebab itulah kita selalu dengar orang letak gunting atau paku dekat katil bayi, kan? Tapi kalau dah berdepan dengan dia, kaedah yang paling terkenal, yang paling power adalah dengan memaku tepat ke dalam lubang di belakang tengkuk dia tu. Dan apa jadi lepas paku tu dah tertusuk? Ini yang macam dalam filem tu. Kepercayaan orang dulu-dulu, paku tu bukan untuk bunuh dia, tapi untuk ubah dia kembali jadi manusia biasa, jadi seorang wanita yang cantik. Tapi, ada syaratnya. Paku tu tak boleh dicabut. Kalau ada sesiapa cabut, sumpah hantu akan kembali dan dia akan jadi hantu semula. Selain cara fizikal, ada juga perisai rohani. Dalam kepercayaan Islam, laungan azan tu sendiri dikatakan cukup kuat untuk buat jin macam Pontianak lari. Membaca ayatul kursi sebelum tidur pula dipercayai jadi pelindung kita dari gangguan syaitan sampai pagi. Dan akhirnya, sumber-sumber ni semua setuju. Sentiasa ingat pada Tuhan, itulah pertahanan yang paling ampuh. Okey, kita dah tahu macam-macam pasal Pontianak ni. Tapi, pernah tak kita terfikir, kenapa cerita ni popular sangat? Kenapa ia terus diceritakan dari satu generasi ke generasi yang lain? Mesti ada sebab yang lebih mendalam di sebaliknya, kan? Versi cerita rakyat yang paling biasa kita dengar ialah kisah tragis seorang wanita. Dikatakan Pontianak ni asalnya roh wanita yang meninggal dunia masa tengah mengandung. Kematian yang tragis tu buatkan roh dia tak tenteram dan dia kembali. Selalunya untuk membalas dendam. Tapi kalau kita tengok dari sudut pandang Islam pula, ceritanya sedikit berbeza. Pontianak ni tak dianggap sebagai roh orang mati, tapi sebagai sejenis jin yang dipanggil Haffaf. Jin jenis ni memang kerjanya suka mengganggu dan menakut-nakutkan manusia. Kiranya perangai dia tu memang sebiji macam apa yang Pontianak buat dalam legenda.
Dan di sinilah kita nampak tujuan sebenar cerita ni. Ia bukan setakat nak menakutkan orang. Ia sebenarnya satu kisah peringatan, satu alat sosial. Dengan menakut-nakutkan orang tentang Pontianak yang ada kat tempat-tempat sunyi, secara tak langsung masyarakat dulu menasihatkan anak-anak gadis supaya jangan jalan sorang-sorang waktu malam. Jalanlah berkumpulan, kan lebih selamat. Jangan ingat cerita ni dah lapuk ditelan zaman ya. Sebenarnya Pontianak ni masih hidup dan sangat popular, terutamanya dalam filem dan budaya pop kita hari ni. Jom kita tengok macam mana legenda lama ni masih lagi berkuasa. Kalau kita tengok balik zaman dulu, filem Pontianak tahun 1957 ni, memang legend. Ia bukan setakat popular, tapi dengar ceritanya, filem ni seram sangat. Sampai ada penonton yang pengsan dalam panggung wayang. Kita lompat ke abad ke-21, watak ni langsung tak dilupakan. Malah, ia dihidupkan semula untuk generasi baru peminat filem seram macam dalam filem Pontianak Harum Sundal Malam. Ini membuktikan yang daya tarikan dia memang tak lapuk dek zaman. Dan populariti dia bukan setakat kat sini je. Ia merentasi sempadan. Banyak filem Indonesia pun terokai mitos ni, contohnya macam siri filem Kuntilanak yang meletup-letup tu, masing-masing dengan tafsiran mereka sendiri. Dan yang menariknya, walaupun filem dah moden, penceritaan dah lain, tapi elemen-elemen asal dari cerita rakyat tu masih dikekalkan. Contohnya, kelemahan Pontianak pada paku. Ia masih jadi plot utama dalam filem-filem baru, menunjukkan betapa kuatnya legenda ni dalam imajinasi kita semua. Jadi lepas kita dah kupas sejarah dia, mitos dia, legasi dia, kita tinggal dengan satu soalan besar. Siapa sebenarnya Pontianak ni? Adakah dia sekadar raksasa yang mengganas? Atau dia ni roh mangsa yang tragis? Ataupun secara tak langsung, adakah dia ni sebenarnya pelindung yang kisahnya membantu menjaga keselamatan wanita? Jawapannya mungkin bergantung pada siapa yang anda tanya.